Sambil menyelam minum air rupanya kerja TMJ ni. Here we go. John Irzabal menyertai Joe Darul Takzim. Cuma kongsikan. Permainan catur yang bijak buat TMJ kerana dapat memperkuatkan barisan pertahanan Harimau Melaya. Dalam masa yang sama, JDT juga merasa impaknya dalam proses heritage player ini. John Irzabal lahir di Bilbao, Spanyol, tapi ada darah Malaysia dari ibunya yang asal dari Sabah, Malaysia. Dah lengkap tukar kerayakan Jun lepas dan sekarang ready pakai jersey Harimau Melaya dan terkini Harimau Selatan. Dari Liga Eropah, John Irzabal memperkuatkan Harimau Selatan di Liga tertinggi Asia Elite musim hadapan dengan fizikal dan vision yang tinggi untuk build up permainan. Terasa defensif JDT tiada masalah di Asia Elite maupun di Liga Malaysia. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Maeve, korang boleh tekan back kuning ataupun di showcase guys. Apa pendapat korang? Ini semua dah ada dalam kontrak Jun lalu atau TMJ pantas mengambil peluang selepas kontrak Irzabal tamat dengan tim Sabah FK Azerbaijan? Cuba komen sikit dan jangan lupa follow guys.